Selamat kembali. Okey, sumber yang anda kongsikan kali ni memang lain macam sikit. Sebuah buku bertajuk Sihat Secara Fitrah Mencapai Afiah yang Hakiki. Jelas sangat buku ni bagi kesan mendalam pada anda sampai tahap anda rasa, semua orang patut baca buku ni. Sejujurnya, bila kami mula-mula tengok tajuknya, kami ingatkan, satu lagi buku kesihatan, mungkin pasal pemakanan sunnah, tapi lepas kami teliti, kami faham. Kami betul-betul faham kenapa anda rasa macam tu. Penulis sendiri pun tak panggil ini buku, dia panggil Peta Kembara dan Teman Perjalanan. Tepat sekali. Itulah perbezaan paling besar. Misinya bukan nak bagi senarai buat dan jangan buat. Misinya adalah untuk memulihkan sesuatu yang dah hilang. Hubungan kita dengan fitrah, keadaan asal kita yang paling sejati. Sebab tu ia ditujukan kepada dua kumpulan. Yang resah mencari jawapan dan yang gusar menjaga nikmat sihat yang dah ada. Baiklah, nampaknya misi kita hari ni jelas. Kita akan bongkar peta kembara ni dan cuba fahamkan kenapa ia begitu berkesan. Kita akan mulakan dengan falsafah asasnya, kemudian kita selami satu analogi yang luar biasa dan akhir sekali kita tengok manual praktikal yang ia tawarkan. Mari kita mulakan. Perkara pertama yang saya perasanlah kan, buku ni tak mula dengan tips kesihatan. Tak ada cerita pasal kalori ke, madu ke. Ia bermula dengan bab sebuah kerisauan dari hati. Ini macam satu isyarat yang masalah sebenar tu jauh lebih besar. Ya, kerisauan tu adalah teras seluruh buku. Penulis berhujah yang punca pelbagai masalah moden kita, kesihatan, keuangan, keluarga, semuanya berpunca dari satu benda. Kita terputus hubungan dengan fitrah. Maksudnya, kita hidup tak selari dengan manual pengguna kita lah, macam tu? Lebih kurang macam tu. Jadi, penyelesaiannya pun tunggal. Kembali kepada kesempurnaan amal agama. Sebab itulah fitrah yang sebenar. Jadi, ia bukan tentang tambah amalan baru, tapi betulkan landasan hidup. Dan untuk mula, buku ni letak 4 teras utama. Macam tiang seri rumah kan? Betul. Teras pertama ialah Islamik. Ini kompas utama. Setiap saranan mesti berteraskan syariah. Tujuannya bukan semata-mata untuk sihat, tapi untuk jaga 5 perkara asas agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Kesihatan tu jadi alat, bukan matlamat. Okey, faham. Teras Islamik ni macam pagar lah kan, supaya kita tak terkeluar landasan. Tapi teras kedua, inovatif. Yang ni saya rasa macam lawan arus sikit. Ia kata jawapan terbaik tu dah ada dalam tradisi kita. Itu satu anjakan pemikiran yang besar kan? Anjakan yang sangat besar. Buku ni gelar sunnah Nabi SAW sebagai teknologi terhebat sepanjang zaman. Fikirkan sekejap. Ia cabar kita untuk berhenti tengok amalan Nabi sebagai sesuatu yang kuno. Sebaliknya, ia adalah sistem operasi paling canggih. Jadi inovasi kat sini bukan cipta benda baru. Tapi menggali semula kebijaksanaan yang sedia ada untuk selesaikan masalah moden. Saya faham konsep tu. Tapi sesetengah orang mungkin akan cakap, ini macam tolak sains moden ke? Macam mana buku ni seimbangkan kedua-duanya? Soalan yang sangat bagus. Di sinilah teras ketiga masuk. Ilmiah. Buku ni sangat tekankan yang setiap nasihatnya bukan rekaan baru. Ia berakar umbi dari ilmu sarjana agung macam Imam Al-Ghazali. Jadi bukan petua-petua kosong lah. Bukan. Ia tak tolak sains moden, tapi ia letak sains moden sebagai alat untuk sahkan ilmu warisan ni. Bukan sebaliknya. Ia bagi kita rasa yakin, kan? Betul-betul. Kita tak perlu risau ini cuma trend kesihatan yang akan hilang tahun depan. Dan teras terakhir yang saya rasa paling kena dengan kita semua, ideal. Ya, inilah jawapan kepada bisikan hati yang selalu kata, saya sibuk, saya tak sempat. Teras ideal ni tegaskan panduan ni direka untuk orang biasa. Yang ada kerja, ada keluarga, dan jadi satu beban tambahan. Ia bukan untuk ahli ibadah di puncak gunung, tapi untuk kita. Okey, di sini ia jadi sangat menarik. Lepas faham 4 tiang seri tu, buku ni perkenalkan satu analogi. Satu analogi yang bagi saya sangat jelas. Ia minta kita bayangkan diri kita sebagai sebuah kerajaan. Ini konsep teras dia. Untuk faham kesihatan secara holistik. Manusia ni kan alam semesta kecil atau mikrokosmos. Jadi kerajaan diri ni ada 3 bahagian utama, macam struktur sebuah negara. Mari kita pecahkan satu-satu. Bahagian pertama, siapa pemerintah kerajaan ni? Pemerintahnya ialah roh.
diibaratkan sebagai sang raja yang bertahta di istana hati. Roh inilah pemerintah mutlak yang sepatutnya berhubung terus dengan pencipta. Jadi, roh adalah raja. Siapa pula Perdana Menteri dan kabinetnya? Itu bahagian kedua. Hayat. Hayat ni kehidupan itu sendiri. Ia sang Perdana Menteri dan jemaah menteri. Ada beberapa kementerian lah. Kementerian Jiwa untuk motivasi, Kementerian Emosi untuk kesejahteraan, Minda untuk pendidikan dan Fizikal untuk pelaksanaan. Inilah jentera pentadbiran kita. Kalau ikut analogi ni, krisis kesihatan mental sekarang, stres, burnout, itu sebenarnya macam pemberontakan dari Perdana Menteri lah. Akal dan emosi dah tak terkawal. Tepat sekali. Anda dah nampak macam mana ia berfungsi. Bila Perdana Menteri rampas kuasa, ia mula buat keputusan ikut logik akal semata-mata atau emosi yang tak stabil. Dia abai arahan raja. Di situlah mula kucar-kacir. Baik, kita ada raja, roh, jentera pentadbiran, hayat. Apa pula bahagian ketiga? Siapa rakyat jelata dalam kerajaan ni? Bahagian ketiga ialah jasad, tanah air dan rakyat jelata kita, tubuh fizikal kita. Dan rakyat ni ada 4 kaum utama. Kaum angin, sistem imun kita. Kaum api, sistem antibodi. Kaum air, sistem hormon. Dan kaum tanah, sistem enzim. Okey, konsep angin, api, air, tanah ni selalu dengar tapi rasa macam abstrak. Boleh bagi contoh mudah tak? Boleh. Fikir macam ni. Bila kita demam, suhu badan naik, kan? Menurut model ni, itu tanda api dalam badan tengah bekerja keras. Sistem antibodi tengah berperang. Pemikiran biasa akan terus suruh kita makan ubat untuk padamkan api itu. Tapi pendekatan fitrah akan tanya, macam mana nak bantu kerajaan kita? Mungkin kita perlu rehat, bagi air yang cukup supaya tentera api kita boleh menang. Itu sangat jelas. Ia ubah cara kita pandang simptom. Jadi penyakit atau masalah hidup kita ni sebenarnya simptom lah. Simptom yang kerajaan dalaman kita tengah bergolak. Macam berita ada rusuhan dalam negara. Tepat. Dan ini bawa kita kepada soalan renungan paling penting dalam buku ni. Siapakah raja di kerajaan hatimu? Soalan ni minta kita muhasabah. Adakah tahta tu diduduki oleh sang raja roh atau dah dirampas oleh Perdana Menteri hayat yang mabuk kuasa akal dan emosi atau lagi teruk, ditawan oleh rakyat jelata jasad dengan kehendak nafsunya? Perjalanan sihat secara fitrah ni kiranya misi untuk kembalikan kedaulatan kepada raja yang sebenar lah. Betul. Soalan tu, bila kita betul-betul berhenti dan fikir, memang menusuk kalbu. Okey, kita dah faham falsafah dan struktur kerajaan diri. Sekarang, macam mana nak tadbir urus? Betul. Lepas teori, dia terus bagi manual amali. Ada 2 model utama, GHSI dan RAM. GHSI dan RAM. Kita mula dengan yang pertama. Yang pertama, model gaya hidup sehat insaniah, GHSI. Ini pendekatan proaktif, manual penyelenggaraan harian kerajaan kita. Falsafahnya mudah, kekalkan sihat. Tujuannya nak jaga kerajaan kita supaya sentiasa aman. Ia ada lebih 20 elemen praktikal, antaranya peningkatan niat, pembetulan pola tidur, penjagaan kuantiti makanan. Saya nak sentuh sikit pasal GHSI ni. Yang saya paling suka ialah macam mana ia kaitkan amalan harian dengan rukun Islam. Contohnya puasa. Selama ni, kita fikir puasa cuma lapar, dahaga. Tapi buku ni gambarkan ia sebagai bengkel tahunan untuk latih akal, penunggang kuda, kawal nafsu, kuda liar. Kan? Bila fikir macam tu, ia terus jadi gym mental setiap tahun. Bukan lagi bebanan. Ini betul-betul ubah cara pandang, kan? Sememangnya, itulah kekuatan model GHI. Ia ambil benda yang kita dah biasa buat, solat, puasa, makan, tidur, dan dedahkan lapisan makna yang lebih dalam. Solat tu jadi sesi menghadap raja. Makan tu jadi amanah untuk bekalkan rakyat kita. Semuanya jadi bermakna. Sangat menarik. Itu untuk penjagaan harian. Macam mana pula kalau kerajaan dah bergolak? Kalau dah jatuh sakit? Di situlah datangnya model kedua. Model rawatan alami Melayu, RAM. Ini pula pendekatan reaktif. Klinik pakar bila krisis dah berlaku. Falsafahnya, hilangkan sakit. Tapi cara dia tengok sakit tu lain, kan? Sangat lain. Ia tak lihat penyakit sebagai musuh, tapi sebagai mesej dari Allah. Macam utusan yang datang bawa kabar penting pasal keadaan dalaman negara kita. Jadi bukan tentang lawan penyakit, tapi dengar apa yang badan cuba sampaikan. Tepat sekali.
Model RAM ni berakar pada perubatan Melayu warisan ulama. Konsepnya, alam adalah kita. Bila kita rawat diri, kita sebenarnya sumbang kepada keharmonian alam semesta. Satu perkara yang menonjol tentang buku ni, biasanya buku habis dengan satu kesimpulan. Tapi buku ni, bab terakhir dia macam bagi kita kerja rumah pula. Ya, ia sengaja direka begitu. Ia secara halus ubah peranan kita sebagai pembaca. Sebaik je kita habis baca, kita bukan lagi pencari ilmu. Kita secara automatik dilantik jadi penyampai risalah kesihatan fitrah. Maksudnya kena jadi penceramah ke? Tak. Bukan macam tu. Maksudnya jadi lilin dalam lingkungan kita sendiri, keluarga, kawan-kawan. Saya suka analogi lilin tu. Sebuah lilin tak perlu berceramah pasal cahaya, ia cuma perlu terus menyala. Betul. Dan buku ni bagi nasihat praktikal macam mana nak jadi lilin. Mulakan dari diri sendiri dulu. Kongsi pengalaman peribadi, bukan mengajar. Dan jangan berdebat. Dan jangan cuba ubah semua orang serentak. Penekanan utamanya ialah pada memulakan satu langkah kecil. Buku ni tak minta kita rombak seluruh hidup dalam satu malam. Sebaliknya, ia galakkan kita pilih satu sahaja dari 20 lebih elemen GHSI itu dan fokus buat benda tu selama 24 jam. Mungkin cuma betulkan waktu tidur malam ni. Atau jaga kuantiti makanan untuk satu hidangan je. Kerana satu langkah kecil yang istiqomah itu jauh lebih bernilai dari 1000 angan-angan kesempurnaan. Jadi, apakah makna semua ini? Lepas kita bongkar lapis demi lapis, sumber yang anda kongsi ni ternyata jauh lebih dari sebuah buku kesihatan. Ia sebuah sistem operasi bersepadu untuk kehidupan. Mula dengan falsafah, bagi model kerajaan diri, lepas tu bagi manual praktikal GHSI dan RAM. Kekuatan utamanya, dan mungkin sebab kenapa anda rasa semua orang perlu baca, adalah cara ia satukan semua aspek hidup yang kita selalu anggap terpisah. Betul tu. Kekuatan terbesarnya, ia tukar beban menjadi tujuan. Tidur bukan lagi rehat, tapi reboot sistem kerajaan. Makan bukan isi perut, tapi amanah untuk bekalkan bahan api berkualiti kepada rakyat kita. Tiba-tiba, benda paling biasa dalam hidup kita ada makna yang jauh lebih besar. Inilah dia. Sekarang saya betul-betul faham kenapa anda rasa semua orang patut baca buku ni. Ia bukan tambah tugasan agama dalam hidup kita. Ia ubah tugasan harian kita menjadi sebahagian daripada perjalanan agama kita. Ia jadikan seluruh hidup kita satu bentuk ibadah. Untuk anda renungkan, buku ini perkenalkan satu alat praktikal, diary kompas fitrah kehidupan untuk muhasabah harian. Bayangkan jika anda diminta untuk reka cipta kompas pribadi anda sendiri untuk hari ini. Cukup dengan satu soalan sahaja. Apakah satu soalan itu yang jika anda tanya pada diri sendiri, ia boleh beritahu sama ada anda sedang selari dengan fitrah anda atau tidak?